Doakan. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Tadi kita daripada Muar. Sekarang ni kita kat mana? Okey, sekarang ni kita berada di bangunan World Center yang akan menganjurkan pertandingan untuk karya agung bercerita di bawah kelola Yayasan Karyawan. Okey, kita doakanlah sama-sama agar Mak Fadil capai kejayaan. Adab disanjung, maruah dijaga, pantang mundur, pantang durhaka. Sumpahnya hidup bukan sekadar kata, takkan Melayu hilang di dunia. SMK Tengku Mahkota dari Muara. Dipersilakan Ahmad Fazil Mustafa dengan hikayat Hang Tuah. Dipersilakan. Maka itulah Hang Tuah, bila bangsa pahlawan Melayu Agung, namanya takkan hilang di telan zaman. Hadirin sekalian, hikayat Hang Tuah ini bukan sekadar kisah, tetapi mengingatkan kita bahawa taat tanpa bijaksana, setia tanpa adil boleh menumpahkan darah yang tidak sepatutnya mengalir ke bumi. Wahai anak bangsaku, tegakkan kebenaran, junjunglah keadilan, dan jangan sekali-sekali membiarkan fitnah menghancurkan nilai persahabatan dan setia kepada negara. Moga ibrah daripada hikayat Hang Tuah ini menjadi panduan kehidupan sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan bercerita karya agung pada tempat ketiga menerima wang tunai bernilai RM500 sejak penyertaan dan buku karya agung. Syabas dan tahniah diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Fazil Muzaffar bin Ibnu Zaman dari kelas 5 Cama ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pentadbir yang telah memberikan pelbagai sokongan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak sekolah yang telah mendoakan kejayaan saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, terutama Ustaz Syahmi yang telah banyak membantu memberikan sokongan, Cikgu Intan yang telah memberikan pelbagai bantuan, Cikgu Nazirah juga telah memberikan pelbagai bantuan, dan Cikgu Diana yang telah membantu saya untuk merekod video. Dan sekalung terima kasih kepada Cikgu Syikin yang mendorong saya untuk masuk ke pertandingan ini. Sekian, terima kasih.